Orang yang bertudung tak sesuai lah. Earphone ni punya gaya gila eksklusif weh. Jom kita buka tengok earphone dia. Korang pun boleh nampak kan yang dia ni dengan design besi dia ni, kalau kita pakai nice. Boleh je disumbat terus dekat telinga macam earphone biasa. Nampak cantik dan juga dia sangat-sangat kedap. In term of quality bunyi dia, bagi aku memang boleh dipuji. Kenalah dengan harga dia pun tak berapa nak murah kan. Bila pakai ni kita tak terasa dia berat sangat sebab berat dia cuma 3.5 gram saja. Sekali cas nak penuh 1.5 jam. Untuk buat-buat dengar lagu dia boleh pergi sampai 6 jam. Tapi kena ingat, bukannya kau buka volume yang besar, kau buka volume yang asal okey, asal boleh dengar. Casing dia ni ada siap dengan power bank dia sendiri. Artinya setiap kali kita pakai boleh pergi sampai 6 jam. Dan pakai letak pakai cas boleh pergi sampai 30 jam. Ingat maksimum tau. Artinya buka volume kecil, bukannya buka volume paling besar. Kalau ada ni satu je lah, orang yang bertudung tak sesuai lah. Orang yang tidak bertudung, khususnya lelaki kan, ngam. Yelah kau pakai tudung macam mana celahnya kau nak selit.